Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Abdul Hamid Iskandar Syazami, nombor matrik CN240143. Jadi hari ini saya akan menunjukkan prosedur-prosedur untuk kita melakukan switching pada LVSB set. Okey, jadi hari ini yang pertama, sebelum kita melakukan switching, ada 5 perkara wajib yang kena ada pada kawasan panel LVSB tersebut. Jadi yang pertama kita boleh nampak ni ada rubber mat, iaitu benda yang tak boleh mengalirkan arus pada lantai. Lepas tu kita kena ada fire extinguisher dan first aid. Dan lepas tu kita ada schematic diagram dan juga kita punya buku log. Okay, jadi untuk dapat schematic diagram boleh scan pada QR ni. Okay, buku log ada disimpan di bahagian lain, saya tak tahu. Okay, lepas tu sebelum kita melakukan switching, kita perlu check untuk tengok kepada benda-benda yang abnormal, iaitu dari segi bau ataupun benda kita boleh nampak, ataupun dari segi kita dengar benda-benda yang pelik. Jadi cara untuk check adalah pusing panel tersebut dalam sebanyak 3 kali sambil hidup supaya bau-bau yang pelik ada ataupun tidak. Lepas tu kita tengok sama ada benda-benda lengkap ataupun ada benda-benda yang missing. Lepas tu kita dengar sama ada bunyi-bunyi yang pelik. Kita tahu bila ada kebocoran arus untuk volta-volta tinggi, dia ada bunyi-bunyi dia sendiri. Okay, jadi saya dah check panel ni, dia tak ada benda-benda yang pelik, semua benda dalam keadaan baik. Jadi kita boleh melakukan switching. Okay, jadi sebelum kita melakukan switching, kita perlu ambil bacaan dulu. Okay, bacaan ni kita boleh ambil dekat panel ni. Sekarang ni dia menunjukkan ada voltmeter dan ammeter digital. Jadi semua bacaan kita boleh ambil di sini dan catat pada buku log kita. Okay, jadi selepas kita dah ambil semua bacaan tu, baru kita boleh melakukan switching. Okay, macam mana kita nak switching pada kita punya air circuit breaker. Jadi cara untuk on di sini adalah buka penutup panel ni. Buka kedua-dua ni. Lepas tu sekarang air circuit breaker kita dalam keadaan discharge and off. Okay, cara untuk kita charge dia adalah crank ni, dia punya lever sebanyak beberapa belas kali sampai dia charge. Okay, waktu crank, make sure crank sampai habis supaya dia punya gerigi tu masuk. Sekarang dia dalam keadaan charge, jadi kita dah boleh on. Okay, cara untuk on dia, letakkan jari pada tombol on ni. Okay, alihkan badan dan pandangan, make sure jangan halangkan muka ke belah kita punya circuit breaker. Okay, buka guda-guda dan sedia untuk melangkah sebaik saja kita tekan button on ni. Okay, jadi ni adalah circuit breaker kita yang telah di-on-kan. Okay, jadi bila kita dah on circuit breaker ni, kita kena ambil bacaan lagi sekali dan dapat pada buku ni juga. Okay. Saya MC awak ini. ID besok. Kalau dah sudah nanti awak ni keluar. Boleh. Ni ada siapa yang masuk? Tak ada. Semua. Okey, sebaik saja kita dah on kita punya circuit breaker tadi. Terus ambil bacaan dekat tempat yang sama. Semua jenis bacaan dah catat pada buku log kita. Okey, jadi untuk LVSB set ni kita boleh nampak ada 2 panel. Jadi dia untuk kita demo macam mana untuk kita supplykan ataupun injectkan current daripada panel 1 ke panel 2. Selalunya panel 1 dan 2 ni berada di kawasan yang berlainan. Jadi kalau berlaku fault ke apa-apa benda yang tak diingini, contoh satu panel tersebut tidak boleh supply current pada dia punya load, jadi dia akan request supply daripada panel lain yang berada di kawasan lain. Okay, jadi caranya adalah macam ni. Sekarang ni panel ni dalam keadaan on. Kita macam kita tahu dia ada supply. Okay, sekarang ni panel ni dalam keadaan on tapi dia tak ada supply. Jadi bila kita nak inject daripada sana masuk ke sini, make sure yang terima tu kita kena off dulu. Okay, jadi sebelum benda tu kita ambil bacaan dulu. Kita tengok bacaan dia, kita ambil semua bacaan dia dan make sure betul-betul tak ada supply masuk. Lepas tu kita kena off air circuit breaker ni juga. Okay, jadi cara untuk off dia sama, buka panel ni. Okay, kita buka penutup dia. Okay, sekarang dia dalam keadaan on. Cara dia adalah letak tangan pada tombol off, alihkan pandangan, alihkan badan, buka langkah dan sedia untuk melangkah.
Sekarang ni kita dah berjaya off kita punya circuit breaker. Jadi semua lepas kita off circuit breaker, kita akan ambil bacaan dan make sure betul-betul tak ada supply masuk, sebab kita akan transfer current daripada panel sebelah ke masuk panel ni. Okay, tutup balik penutup. Lepas kita dah ambil bacaan, sekarang kita boleh melakukan prosedur untuk kita inject current daripada panel 1 ke panel 2. Okey, cara untuk kita inject current, jadi untuk safety, kita ada satu kunci keselamatan di sini. Kita kena cabut kunci keselamatan ni dan masuk pada tempat untuk kita cabut kunci yang untuk kita melakukan switching. Okey, jadi cara untuk kita cabut kunci ni, kita kena tekan button off, hold button off kita dan pusingkan kunci ini counter clockwise. Bila kita dah cabut kunci keselamatan ni, tutup balik panel ni. Masukkan kunci kita pada tempat ni. Okay, pusing ke arah clockwise. Jadi bila kita dah pusing, dia dah masuk pada lock dia, kita boleh cabut kedua-dua kunci ni. Pusingkan dia ke belah counter clockwise dan tarik keluar. Okey, ini adalah kunci C2. Jadi seperti kita tahu, C2 berada di sana. Kunci ini adalah kunci C1. Okey, jadi kita akan masukkan kunci C1 ke tempat dia. Dia pusing ke arah clockwise. So kita akan masuk kunci C2 pada ke tempat dia, sama pusing belah clockwise. Okey, jadi untuk kita inject current ni, kita kena on bahagian yang memberi current dahulu, baru kita akan on kawasan bahagian yang menerima current. Jadi cara untuk on ni senang ya. Kita akan pusing isolator ni belah clockwise. Okey. Okey. Ini dalam keadaan on. Jadi sekarang ni supply dah sampai ke panel sebelah dan panel sebelah sedia untuk terima current. Okey. Jadi sekarang ni kita hanya perlu on isolator pada kawasan yang menerima. Semua pusing belah clockwise. Okey. Jadi sekarang dua panel dalam keadaan on. Sekarang sepatutnya dah ada supply yang akan tiba pada load kita. Lepas tu kita dah boleh terus ambil bacaan kembali pada kita punya segala ammeter, voltmeter dan kita punya power factor. Catatkan semua bacaan itu dalam kita punya buku log. Okey, jadi yang terakhir saya akan menunjukkan cara-cara untuk kembalikan kita punya supply dengan keadaan normal, iaitu setiap panel menggunakan ACB sendiri dan supply yang diberikan kepada dia sendiri. Jadi cara untuk kita off dia balik, sama kita akan off di bahagian yang menerima current dahulu. Jadi kita akan pusing accelerator ini ke belah anti-clockwise untuk kita off dia. Okay, sekarang dalam keadaan off, dan kita akan off isolator di bahagian yang memberi current pula. Pusing ke belah anti-clockwise. Okey, jadi kita boleh cabut kunci keselamatan di isolator tersebut, pusing ke belah anti-clockwise dan tarik. Masukkan pada tempat yang sepatutnya dan pusing ke belah clockwise. Di sini pun sama, kita pusing belah anti-clockwise untuk kita cabut dan tarik dan masuk ke tempat asal dia. Dan pusing belah clockwise. Okay, jadi bila kita dah masukkan kedua kunci keselamatan ni, baru kita boleh cabut kunci keselamatan yang berada pada yang untuk kita punya circuit breaker. Pusing ke belah anti-clockwise dan tarik keluar kunci keselamatan tersebut, dan kita boleh masukkan kunci ni pada circuit breaker kita. Tapi sebelum kita on benda ni, kita still kena ambil bacaan yang sekarang ni. Okey, sama ada betul supply dah masuk ke sini dan berapa value-value dia. Dan pada tempat ni sama, kita kena ambil dia punya bacaan dan catat pada buku log yang demikian. Okay, jadi cara untuk on dia sama, kita buka kita punya panel. Okay, kita masuk kunci keselamatan ni, masuk kepada tempatnya, dia pusing ke belah clockwise, tekan dan pusing. Okay, jadi button off ini akan terjentak keluar. Maksudnya kita dah boleh on circuit breaker ni secara normal. Jadi cara untuk on dia sama, kita akan crank sebanyak beberapa belas kali sampai dia charge.
sekarang kita punya circuit breaker dah dalam keadaan charge dan kita sedia untuk on dia. Okay, cara untuk on dia sama, letakkan jari pada tombol on, alihkan badan dan pandangan, buka langkah dan sedia untuk melangkah sebaik saja circuit breaker ni di on. Okay, jadi kedua-dua circuit breaker kita pada panel yang berlainan telah on dan berada dalam keadaan normal dan akan menyalurkan supply pada load-load yang sendirinya dalam keadaan normal. Jadi selepas itu kita ambil bacaan untuk menunjukkan bahawa sekarang ni arus yang berjalan dalam keadaan normal dan catat pada buku log. Sekian itu saja daripada saya.